Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, bersiaran kembali kita dalam siri-siri berkaitan dengan ibrah Ramadan. Bagaimana dengan puasa anda pada hari ini? Mudah-mudahan kita meneruskan ibadat puasa, insya-Allah menjadi hamba Allah yang paling terbaik dalam Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, selain daripada puasa kita, semak juga kita Quran di mana sekarang. Adakah Quran kita masih telah ketinggalan ataupun masih sama dengan hari-hari puasa kita? Kalau puasa hari ini mungkin masuk hari yang keberapa, maka eloklah bagi sama dengan juzuk Quran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan masa pada kita untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita sehingga khatam dalam Ramadan insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung siri berkaitan dengan Fathul Makkah. Pada siri yang lepas, tuan-tuan, kita bicarakan bahawasanya Nabi SAW menyusun strategi rahsia mengeluarkan 10,000 tentera Islam yang siap siaga nak masuk untuk pembukaan kota Mekah. Jadi, rahsia itu dijaga dengan baik, namun hampir-hampir terbocor rahsia, namun malaikat Jibril mai bagi tahu bahawasanya Hatib bin Abi Balta'ah menyampaikan risalah itu pada seorang wanita, tapi alhamdulillah dapat disekat kembali. Namun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan dengan satu pengajaran yang lain, iaitu berkaitan dengan dalam perjalanan Nabi nak sampai ke Mekah itu, di satu tempat yang bernama Al-Juhfah, baginda Nabi SAW sangat rasa senang hati apabila melihat antara keluarga yang terdekat dengan Nabi, iaitu bapa menakan Nabi, bapa saudara Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan keluarganya. Rupanya mereka keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, nak bersama dengan Nabi. Mereka telah Islam. Kalau tuan-tuan ingat balik pada siri peperangan Badar kita dulu, dalam perang Badar, Al-Abbas pernah ditawan oleh tentera Islam. Dia masuk Islam ketika mana Nabi nak menuju ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah, dan dia datang tu nak bersama dengan Nabi SAW. Betapa seronoknya Nabi, pak menakan dia hari ini telah bersama dengan dia. Maka Nabi meneruskan perjalanan, bahkan sampai di satu tempat lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu taala, iaitu di Abwa. Di Abwa ni pula sepupu Nabi SAW pula Nabi jumpa, dan dia juga menyatakan keislaman. Betapa seronoknya baginda Nabi SAW. Siapa sepupu ni tuan-tuan? Sepupu ni yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith ini dua beradik dengan bapa Nabi Abdullah. Jadi sepupu Nabi ini di peringkat awal, dia merupakan orang yang sangat tentang kuat dakwah Nabi. Lawan sungguh-sungguh. Tapi sejak dia masuk Islam, dia duduk dengan Nabi SAW, dia tak panggung kepala bila Nabi cakap. Rasa malu, tawaduk dia. Sehingga kalah apabila dia nak meninggal dunia, dia kata dekat orang ramai, hampa jangan menangisi kematianku. Sesungguhnya sejak aku memeluk Islam, aku melakukan yang terbaik. Aku tidak pernah buat satu dosa pun pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia habaq. Bila dia dapat Islam, dia sungguh-sungguh dia betulkan balik diri dia ketika mana dia duduk dalam keadaan orang musyrik dulu, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua benda ini sangat menghiburkan hati Nabi SAW. Apabila Nabi dan para sahabat bergerak nak sampai ke Mekah, pada waktu itu bulan puasa. Nabi berhenti seketika di satu tempat. Nabi buka puasa dengan para sahabat, dan Nabi meneruskan perjalanan selepas solat maghrib, sehinggalah sampai lepas pada waktu Isyak, sampai yang dekat-dekat masuk sempadan di Mekah. Pada ketika dan malam itu, antara benda yang Nabi susun strategi yang sangat hebat. Apa dia tuan-tuan agak-agak? Nabi mengarahkan Sayyidina Umar Al-Khattab untuk
dirikan khemah di sekeliling kawasan pinggiran daripada Mekah, biar orang Mekah nampak, dan menyuruh Umar suruh tentera Islam ni untuk buat apa? Untuk nyalakan api malam tu. Tuan-tuan cuba kita bayangkan, kita api ni kalau dalam keadaan gelap, duk jauh mana pun kita nampak cahaya tu. Macam kita tengok lah, kita duduk di jauh pada hari yang terang, orang pasang cahaya dekat Jabatan Pulau Pinang. Daripada jauh kita nampak serit dia lampu belakang. Begitulah hal keadaannya pada waktu malam, bila mana dinyalakan lampu-lampu di khemah ni, menampakkan banyak. Dan kebetulan pada malam itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Malam itu, Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam, mereka ni keluar buat rondaan waktu malam. Sebab duk dengar-dengar macam ada orang nak main nak serang Mekah. Sebab kita ingat balik, dia pernah pergi jumpa Nabi selepas mereka melanggar perjanjian itu. Dia pergi jumpa Nabi, Nabi tak layan, sahabat-sahabat tak layan dia balik. Dan bila dia tengok dalam keadaan lampu yang banyak, dia duk faham kata itu mungkin daripada Bani Khuza'ah saja. Dia tak tahu bahawa 10,000 umat Islam di bawah pimpinan Nabi SAW telah sampai di pinggir Mekah nak masuk serang mereka. Baik tuan-tuan mati Allah. Di sinilah Nabi SAW susun strategi yang sangat dahsyat. Apa dia tuan-tuan? Nabi letakkan kumpulan pertama, sayap kanan diketuai oleh seorang sahabat yang hebat, yang baru saja masuk Islam, iaitu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan masuk Islam selepas daripada Hudaybiyah, dia masih lagi kafir, tapi selepas apabila perjanjian ini telah dicabuli, dia mula tertarik dengan Islam, dan dia masuk bersama dengan seorang lagi sahabat yang hebat yang bernama Amru ibn As. Dua-dua ni masya-Allah tabarakallah hebat. Dan Nabi SAW menyatakan keislaman mereka ni. Nabi kata Allah telah menghantarkan orang yang paling terbaik di kalangan orang Mekah bersama dengan kita, dengan kemasukan Khalid ibn Walid dan juga Amru ibn As. Jadi dalam peperangan pembukaan kota Mekah ni, Nabi ketua untuk bahagian pertama ataupun pelatun pertama, Nabi letakkan Khalid ibn Walid mengetuai satu pelatun utama untuk nak masuk Mekah, ataupun kita panggil mungkin sayap kanan. Belah sayap kiri pula, Nabi meletakkan seorang pahlawan yang sangat handal, Az-Zubair ibn Awam. Ini salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW daripada 10 orang sahabat itu. Dan yang ketiga juga, tak kurang hebat dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini juga salah seorang yang Nabi pernah jamin syurga pada mereka, iaitu masuk bahagian tengah-tengah. Dan Nabi kata, nanti kita akan berjumpa di Bukit Safa. Jadi, secara ringkas kan, bila masuk saja tuan-tuan dalam kota Mekah, dua bahagian. Bahagian yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, bahagian yang diketuai oleh Az-Zubair ibn Awam, tak ada masalah. Tak melalui pertempuran. Nabi pesan daripada awal, kalau mereka tak serang, jangan serang mereka. Sebab Nabi tak mau nak pertumpahan darah ramai-ramai. Sebab Nabi masuk ni sebagai pembukaan. Macam kita sebut tadi, Islam ni adalah membuka. Bukan kita nak menindas orang, nak takluk orang, tidak. Kita nak buka, nak bagi rahmat kepada tempat yang kita buka tersebut. Cuma di bahagian yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, mereka jadi tak boleh nak terima, mereka lawan, dan kematian kepada ataupun korban syahid daripada orang Islam ada 2 orang, dan beberapa orang, 11 orang daripada orang musyrik Mekah. Di situ sahaja yang ada pertempuran. Di bahagian orang Islam ada 2 orang, dan di bahagian musyrik beberapa orang. Saya tak pasti berapa orang. Jadi ada. Di situ saja yang terlibat dengan pertempuran. Nabi SAW masuk Mekah dalam keadaan begitu hebat. Sedang Nabi berada di atas unta. Nabi SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah turun sebelum ni menjanjikan kemenangan kepada Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Hadis daripada Allah Ibn Mukhaffal menceritakan Nabi melunakkan bacaan itu, menunjukkan betapa Nabi ini tawaduk, masuk bukan niat nak berperang, masuk dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi pesan, siapa-siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Siapa-siapa yang kunci rumah dia, dia akan selamat. Siapa yang berada di Baitillah,
maka dia akan selamat. Jadi alhamdulillah tidak ada pertumpahan darah yang saya sebut awal tadi, hanya ada masa Khalid Al-Walid nak masuk saja. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu antara benda penting yang sebelum dan awal-awal Nabi masuk ke Mekah. Jadi kita akan sambung siri selepas ini berkaitan dengan apa yang berlaku ketika Nabi sampai dan masuk ke Mekah. Okay, terima kasih di atas pendengaran anda. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.